Yang ada masalah kembung perut, pedih, GERD, rasa panas dada, rasa tak boleh nak telan, rasa tercekik, rasa macam ada something dekat tekak, rasa macam perut kram, rasa macam perut pedih, rasa macam perut tengah memulas tak boleh nak berak. 3 bahan ataupun 3 makanan yang wajib ada dalam peti ais anda untuk standby. Okey, bila kejadian-kejadian yang saya sebut awal tadi. Jadi makan apa? Kalau kata 3 makanan ini perlu ada. Yang pertama, yogurt. Pure yogurt, low fat. Tak kisah jenama apa. Marigold, Fenleaf, Lexo, lagi apa. Jenama apa lagi, Greek ke apa ke, tak kisah. Yang penting dia adalah yogurt asli. Tak boleh yang ada flavor strawberry, apple, tak boleh. Kena pure yogurt. Yang kedua, Yakult. Yakult warna biru. Yakult ni ada 2 color je. Satu warna biru, satu warna merah. Beli yang warna biru sebab dia less sugar. Okey, beli sepapan. Beli 1 pack. Simpan dalam peti ais. Beli Greek yogurt ataupun yogurt asli, simpan dalam peti ais. Berapa botol? Simpanlah 3 ke 4 botol. Yang ketiga ialah pisang. Belilah pisang berangan, pisang emas ataupun pisang Cavendish. 3 jenis pisang ni. Tak kisah salah satu. Jangan beli 3-3 pula. Beli Cavendish, beli berangan, beli pisang emas. Pilih salah satu, standby satu, ikat dalam peti ais ataupun letak atas meja. Okey, nak selamat letak kat luar lah, jangan letak peti ais, nanti kan dia jadi lama-lama tak makan kan jadi kusam. Tapi kalau kata ada masalah-masalah tadi, ada masalah sembelit makan pisang, ada masalah dada rasa panas makan yogurt, masalah perut kembung ataupun perut rasa tak selesa, minum Yakult. 3 makanan ini perlu ada dalam anda punya peti ais dan perlu berada dalam simpanan anda setiap hari dekat rumah. Kalau habis top up. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih.